Cara pecah geran kongsi kepada geran individu. Assalamualaikum. Hari ini saya nak menerangkan cara bagaimana geran kongsi itu boleh dipecahkan kepada geran individu. Pertamanya, adakan mesyuarat dengan memaklumkan setiap penama dalam geran kongsi bahawa geran kongsi itu akan dipecahkan kepada geran individu. Keduanya, setelah semua penama bersetuju untuk memecahkan geran kongsi kepada geran individu, maka lantiklah juruukur yang bertauliah untuk menyediakan plan pecah sempadan ataupun pecah bahagian. Yang seterusnya, setelah plan sesuatu telah siap, maka submission ke Majlis Daerah pihak berkuasa tempatan ataupun Majlis Perbandaran pihak berkuasa tempatan hendaklah dilakukan untuk mendapatkan kelulusan plan. Seterusnya, bayaran premium sekiranya kategori nak ditukar daripada pertanian kepada bangunan. Sekiranya tidak, maka bayaran premium tidak diperlukan, tapi hendaklah membayar cukai dan fis yang telah ditetapkan. Dan akhir sekali, tunggu sehingga selesai kelulusan plan hinggalah geran individu dikeluarkan untuk setiap penama dalam geran tersebut. Saya harap sharing hari ini dapat memberi manfaat kepada anda semua. Assalamualaikum.